Beberapa pemimpin Melayu di AB menyatakan mereka tidak bersetuju dengan kehadiran Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran bersama aktivis Arun Dorasaimi di Mahkamah Magistrate Jawi Pulau Pinang semalam. Dalam satu kenyataan bersama, mereka menyifatkan tindakan itu sebagai tidak sesuai memandangkan Kulasegaran memegang jawatan sebagai Timbalan Menteri dalam Kerajaan Madani. Kenyataan tersebut dikeluarkan oleh anggota Jawatan Kuasa Eksekutif Pusat DAP, Syekh Umar Bagharib Ali, Ahli Parlimen Bentong Yong Shefura Uthman, Ahli Parlimen Bangi Shahrizan Johan serta Ahli Parlimen Bukit Bendera Sherlina Abdul Rashid. Kami terpanggil untuk menyatakan bahawa kami sama sekali tidak bersetuju dengan kehadiran YB Kulasegaran di mahkamah berjumpa dengan Arun Dorasaimi sewaktu didakwa di bawah Seksyen 505(b) Kanun Keseksaan. Isu itu timbul selepas Kulasegaran dilihat hadir di mahkamah bagi memberi sokongan kepada Arun Dorasaimi yang didakwa di bawah Seksyen 505(c) Kanun Keseksaan.